dia ada banyak tempat pembuatan kapal-kapal lah. Sekarang ni yang banyak untuk buat kapal besi je. Yang kapal kayu, diorang banyak buat maintenance je. Buat tukar papan hari ke apa tu je. Sebab Pulau Biung ni Mak Saleh pun datang ke Pulau Biung untuk belajar buat kapal lain. Layar ke juga. Laluan yang boatman akan lalu apabila air turun. Kalau kita nanti kita akan sambil pasir dan jalan. Ini dalam cantik. Kita tahu dalam ke tak dalam ni. Yang ada yang boleh lalu ada 4. Satu, yang nombor 2 kita lalu, nombor 3 sebelah kanan. 3, 4. Contoh kat sebelah sana nampak tak? Sana dah timbul dah pasir nampak. So saya nak cross ke sana tak boleh. Itu yang sebelah kanan saya tu, kalau you all tengok ada kapal dah terjongkit dah, warna merah biru tu. Yang kapal terjongkit tu, itu adalah kapal nelayan. Dan dia kat situ dah sangkut dah nak keluar dah. Sini kampung nelayan ada? Sini kampung nelayan ada kat depan. Nanti saya tunjuk. Bukan kampung lah, dia macam jeti-jeti lama. Memang ada orang tu. Ada. Tengoklah nanti ada kapal kayu, ada orang mancing. Nanti boleh nampak. Pulau Warisan. Pulau Pasir, sorry. Pulau Pasir. Pulau ni terbiar selama 13 ke 14 tahun. Kenapa terbiar? Dia sebenarnya nak buat something else, sebenarnya nak buat istana. Tapi tak jadi. Kenapa tak jadi? Sebab ada, sorry saya duduk malam misi customer, dua 3 orang mesti saya pening. So, yang sebelah kanan saya kan ada pasar Pulau Kambing kan. Bila angin datang daripada sebelah sana datang ke sini, kawasan ni dia akan ada bawah angin. So pulau ni sebesar 20 ekar terbiar macam tu saja. Tapi ada fungsi dia. Dia sebut pasir kat sungai ni dia isi kat dalam. Pasir yang dekat sebelah kanan saya, kalau you all perasan. So kalau you perasan kat sebelah kanan ni ada gudang-gudang kan. Itu tempat pembuatan kapal. Kapal baik, kapal-kapal. Oh, yang besar-besar tu? Dia ada orang baik kapal Navy, kapal offshore, ferry pulau, ada kat datang kat sini lagi. Lepas tu kapal-kapal besar lah masuk. Sebab tu nanti kita akan bagi tahu pasal progress yang ada buka million berapa. Sebab tu dia kapal-kapal besar ni masuk, dia kena bayar something kat sini. Okay, untuk sebelah kanan saya ni, kalau you nampak semalam kita stay sini. Semalam kita stay kat Felda. Itu adalah APMM, Agensi Penguasaan Maritim Malaysia. So bot nelayan yang ada dekat balai itu adalah bot nelayan yang didapat oleh Baru check out tadi. Ni Felda resident. Bot ni semuanya daripada Vietnam. Bukan daripada Kelantan. Dia masuk kampung kebenaran. Jadi apa yang dia akan buat dengan bot ni, dia orang akan jual izin. Jadi nelayan lokal kita akan ambil. Sebab apa? Bot nelayan kita ni ibarat kereta kecil yang memerlukan enjin 4 kali 4 laju sikit. So sebab tu diorang beli izin. So body diorang akan buat apa? Biasanya body ni diorang akan bawa, dia akan cooperate dengan Jabatan Perikanan untuk bawa body boat ni ke tengah laut dan tenggelamkan. Jadikan tubuh ataupun rumah ikan. Sebab dia nak melestari